Okey Jim jambu sekalian. Apa khabar warga Hazim Stari yang dirahmati selalu? Jim hari ni nak ajak korang menjelajah satu destinasi rasa yang mungkin korang dah lupa. Satu buah yang kalau sebut je mesti korang teringat zaman sekolah dulu beli kat kantin. Jim tak nak bazir masa. Jom kita selami dunia bintang-bintang buah ciku bintang-bintang sampai ke akar umbi. Siap sedia tak? Jim nak start engine ni. Ellipsis. Bintang vroom bintang. Ellipsis. Jing jing deng. Bintang-bintang penerangan detail menarik tentang buah ciku. Bintang-bintang. Korang semua pernah rasa tak buah yang kulitnya macam kulit kita lepas balik kampung kena panah terik matahari? Ya betul. Bintang-bintang ciku bintang-bintang. Nama glamour dia bintang manil kara zaputa bintang. Tapi kat pasar kita panggil je ciku atau sapo dila. Buah ni asal usul dia dari Amerika Tengah, tapi dah lama berkahwin dengan tanah Asia Tenggara sampai jadi macam anak tempatan sejati. Pokok ciku ni jenis bintang evergreen bintang, maksudnya dia kekal hijau sepanjang tahun, teguh berdiri macam abang-abang Jim kat Taman Tasik Selangor. Tinggi boleh mencecah sehingga 30 meter. Bayangkan pokok tu tegak gagah macam menara Kuala Lumpur versi hutan. Kalau korang pegang buah ciku yang belum masak, teksturnya keras macam batu bata. Tapi jangan main hentak je ya, sebab dia ni jenis bintang klimat stretched fruit bintang maksudnya dia boleh terus masak lepas dipetik. Tunggu 2-3 hari, kulit dia yang kasar macam kulit buaya tu akan jadi lembut. Isi dalaman pula jadi bintang creamy bintang dan manis gila-gila. Warna isi. Macam warna caramel latte yang korang beli kat kedai mamak, coklat keemasan jebu. Ada biji kecil hitam licin dalam tu, 2-3 biji je, senang nak buang. Rasa dia? Jim nak cakap, ellipsis, yang gabungan bintang-bintang gula perang cair madu pea bintang-bintang dengan sentuhan bintang arti bintang sikit. Unik gila. Ada orang kata rasa macam sirap kasar, ada pula yang kata macam dodol cha. Tapi hakikatnya, rasa ciku ni satu pengalaman yang korang kena rasa sendiri. Jim sarankan korang makan ciku yang betul-betul masak, sebab kalau tak masak, dia akan keluarkan getah putih, melekit yang rasa pahit dan boleh buat mulut korang rasa kelat macam telan tihau tanpa gula. Dari segi khasiat, wow, jangan main-main. Ciku ni ibarat superfood zaman nenek moyang kita. Dia penuh dengan bintang-bintang vitamin C bintang-bintang, lebih dari oren, bintang-bintang zat besi bintang-bintang, bagi elak pitam waktu solat Jumaat, bintang-bintang fiber bintang-bintang. Supaya proses ditandas lancar macam lebuh raya, dan bintang-bintang antioksidan bintang-bintang, lawan radikal bebas macam superhero. Korang yang nak diet pun bolehlah makan ciku ni sebagai snack sihat, tapi ingat, jangan makan banyak sangat sebab manisnya boleh tahan juga. Cara makan senang je. Belah 2, buang biji, sudut isi macam makan avocado. Atau korang boleh blend jadi smoothie, buat jam, ais krim, bahkan dicampur dalam kek. Kat Filipina, ada orang goreng ciku macam pisang goreng. Jim rasa, kalau korang kreatif, bolehlah buat bintang ciku cesta bintang, ellipsis, siapa tahu jadi viral kat TikTok nanti. Nak tanam pokok ciku kat rumah? Boleh je. Dia jenis pokok yang tak cerewet. Cukup cahaya matahari dan tanah yang saliran air elok. Tapi sabar ya, sebab pokok ni ambil masa 5 ke 7 tahun baru rajin berbuah. Jim cadangkan beli anak pokok dah siap dari nursery, jimat masa sikit. Kalau korang tanam sekarang, mungkin masa anak korang masuk universiti, barulah dia dapat rasa hasilnya. Sabar itu separuh daripada iman, kan? Oh ya, dalam dunia perubatan tradisional, getah pokok ciku ni pernah jadi bahan utama buat bintang-bintang gula-gula getah bintang-bintang, bintang cikli bintang, zaman dulu. Daun dia pula ada yang rebus untuk ubat batuk. Bijinya kalau dikeringkan dan dikisar, boleh jadi pestisid semula jadi untuk tanaman. Bidak tak? Buah ni memang zero waste. Bintang-bintang ultra gempak, bintang-bintang, okey game crew yang dihormati sekalian. Harap korang terhibur dan terisi ilmu hari ni. Jangan lupa, setiap kali korang beli ciku kat pasar, ingatlah kisah di sebalik buah sederhana tapi penuh keajaiban ni. Sekali lagi, Jim ucapkan jutaan terima kasih sebab luang masa menonton sampai habis. Moga apa yang Jim kongsikan ni jadi manfaat berpanjangan untuk korang semua. Moga rezeki korang melimpah ruah halal lagi berkat, usia dipanjangkan dalam ketaatan. Dan setiap langkah dipermudahkan Allah dari dunia sampai ke akhirat. Bintang-bintang Jim warga prihatin bintang-bintang jom sokong Hazim Stari.
Tekan butang bintang-bintang subscribe bintang-bintang dengan penuh semangat. Pastikan loceng notifikasi bintang-bintang di bintang-bintang. Jangan lupa pilih semua. Bagi bintang-bintang like bintang-bintang yang berdebar-debar. Bintang-bintang share bintang-bintang kat semua grup WhatsApp family dan kawan-kawan. Jangan lupa grup mak mertua sekali. Dan yang paling Jim tunggu-tunggu, ellipsis. Bintang-bintang komen bintang-bintang jujur korang kat bawah. Cadangan idea untuk video Jim next. Letak J, Jim backer setiap satu. Jim cakap J, Assalamualaikum dan selamat berpesta ciku.